Hello guys, hari ni hari yang ketiga kami dekat Pulau Mabul ni. Hari ni kita nak bagi tahu hujan guys. Malam panas terik. Hari ni pagi-pagi je dah hujan. So guys, aku nak cerita kat korang sedikit tentang Sipadan Village Resort ni. Apa yang ada dekat Sipadan Village Resort ni, dia ada dive center. Lepas tu dia ada tempat snorkeling. Kat sini ada kawasan dia buat khas untuk snorkeling punya tempat lah. So korang tak perlu pergi jauh-jauh pun, korang boleh pergi je dekat tempat snorkeling tu. Lepas tu dia ada sediakan juga Google dan juga alat snorkeling tu lah, siap dengan dia punya tempat kaki tu kan. Lepas tu dia ada kafe juga kat sini. Kafe dia buka daripada pukul 10 sampai pukul 6 tak silap. Lepas tu dia ada restoran juga. Restoran kalau korang ambil kat Sipadan Village Resort ni, dia sediakan makan pagi, tengah hari, malam. Dan lepas tu dia ada banyak bilik. Bilik dia semua berhadapan dengan laut. So memang dia punya bilik-bilik kat sini semua duduk atas laut. Memang korang boleh pilih je mana-mana bilik yang korang nak. Tapi macam kita orang ambil ni lah, view laut kat depan ni.